Satu lagi mayat mangsa tragedi perahu karam di Kampung Long Selatung Baram ditemukan. Ia menjadikan 2 daripada 4 mangsa telah ditemukan maut, manakala 2 lagi masih hilang termasuk pemandu perahu. Mayat Joshua Uken Matthew ditemukan penduduk kampung di tepi sungai berhampiran Long Naah kira-kira 2 jam perjalanan bot dari lokasi perahu di Pejai Karam di jeram benuang Sungai Baram. Keadaan arus sungai deras akibat hujan di kawasan hulu menyukarkan usaha membawa keluar mangsa, sebabkan pasukan bomba terpaksa menggunakan bot penduduk setempat sebelum membawa keluar mayat mangsa menggunakan pengusung. Pengecaman mangsa dibuat ahli keluarga di lokasi penemuan dan disahkan oleh pegawai perubatan dari klinik Long Naah sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk dibawa pulang ke kediaman keluarga. Pada Selasa, mayat anak lelaki Joshua Jovian Jangin yang berusia 4 tahun ditemukan lebih awal oleh orang awam berhampiran lokasi kejadian. Tragedi itu dipercayai berlaku ketika Joshua, isterinya ceria anak Dullah, anak mereka serta pemandu perahu Jonathan Yurang lusut dalam perjalanan dari Kampung Long Selatung ke Klinik Kesihatan Long San pada 20 Julai lalu. Sehingga petang ini, Ceria dan Jonathan masih belum ditemukan dengan operasi mencari dan menyelamat diteruskan oleh pasukan bomba bersama agensi berkaitan dan penduduk kampung di sepanjang laluan Sungai Baram.